Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan analisis kes dan cadangan intervensi kanak yang berumur lingkungan 25 hingga 30 bulan. Berikut adalah ahli kumpulan kami iaitu Nabila Izani, Nur Syahira, Aisyah Riza dan saya sendiri Erna Natasha, Juwita dan Azran. Kita teruskan kepada latar belakang kanak-kanak yang telah kami temubual. Nama kanak-kanak tersebut ialah Haura Helena. Haura telah dilahirkan pada 29 Januari 2023 dan sekarang berumur 2 tahun 4 bulan iaitu 28 bulan. Haura merupakan anak tunggal kepada pasangan Muhammad Fakhri Hisham iaitu ayahnya dan ibunya yang bernama Nur Kamarina. Penjaga utama Haura ialah ibu bapa dan juga neneknya. Haura masih belum bersekolah dan tiada masalah kesihatan. Berikut merupakan rajah tahap penguasaan perkembangan bahasa dan komunikasi bagi kanak-kanak berumur 25 bulan hingga 30 bulan. Dapatan kajian kami menunjukkan Haura telah menguasai kebanyakan kategori di bawah tahap penguasaan perkembangan bahasa dan komunikasi ini. Sebagai contoh, Haura boleh mendengar arahan dari jauh yang diberikan oleh ibunya. Contohnya, Haura tolong ambil baju dan Haura mengambil baju tersebut. Seterusnya, Haura juga boleh bertutur dalam 2 hingga 3 patah perkataan untuk komunikasi harian. Contohnya, Haura nak makan, Haura nak sleep, Haura nak susu, Haura nak cookies. Haura juga boleh mengenal pasti beberapa warna asas iaitu warna hijau dan warna hitam. Oleh itu, kami telah bergerak kepada tahap penguasaan perkembangan bahasa dan komunikasi pada 30 bulan hingga 35 bulan. Kita beralih pula kepada rajah ISD untuk kanak-kanak berumur 31 bulan hingga 36 bulan. Oleh kerana Haura telah menguasai kebanyakan kategori di bawah ISD pada umur 25 bulan hingga 30 bulan, kami telah menguji Haura untuk ISD 31 bulan hingga 36 bulan. Akan tetapi, Haura hanya boleh menguasai dalam beberapa kategori sahaja. Selebihnya, dia belum mencapai apa yang mengikut ISD untuk 31 bulan hingga 36 bulan. Baiklah, seterusnya rancangan jangka panjang iaitu mendengar. Baby Haura memberi tindak balas terhadap bunyi, menunjukkan pendengaran baby Haura berfungsi dengan baik. Reaksi ini membuktikan perkembangan pendengarannya adalah normal. Berlaku interaksi awal antara ibu dan anak melalui bunyi, membina hubungan dan perkembangan komunikasi awal. Seterusnya kita pergi kepada rancangan jangka panjang di bawah bahasa reseptif. Okey, yang pertama, mengenal dan memahami perkataan harian yang lebih banyak. Maksudnya Haura ni, dia dah banyak memahami perkataan-perkataan yang sering disebut oleh nenek dia, oleh ibu bapa dia yang perkataan harian lah yang selalu ibu dia sebut. Contohnya macam makan, tidur, Haura nak apa. So benda-benda tu Haura dah banyak mengenal dan memahamilah perkataan-perkataan harian seperti itu. Yang kedua, memahami dan memberi respon kepada bahasa harian. Contohnya, Haura dia memahami arahan yang diberi oleh ibunya dan memberi respon terhadap ibunya. Contohnya bila ibu Haura minta Haura lepas ni kemas balik ya. Dan Haura pun mengemas mainan-mainan yang Haura main tadi. Maksudnya di situ, Haura dia dah memahami apa arahan yang diberi oleh ibunya dan dia memberi respon dengan melakukanlah perbuatan mengemas balik mainan yang dia main. So, di tahap tu, Haura dah mahir lah dan dia dah memahami dan mula memahami dan memberi respon. Yang ketiga, mengajar konsep bercakap penuh seperti siapa, apa, makan. Setengah kanak-kanak ada yang pelat. Senang kata dia ada yang perkataan yang susah disebut. Contohnya bila siapa, dia pendekkan jadi pa. Macam apa pun, pa, makan, mamam, kan, mamam macam tu lah kan. So, ibu je banyaklah mengajar Haura untuk bercakap penuh lah. Macam contoh, siapa tu? Macam tu. Haura nak makan. So, tak adalah kita bercakap macam
Haura nak mamam, nak makan. So, bila ibunya bercakap penuh dan Haura pun memahami dan mengingat perkataan-perkataan seperti itulah, perkataan-perkataan penuh. Yang keempat, memberi respon dengan kepada kata kunci dan isyarat bahasa. Maksudnya, dia memberi respon lah ke perkataan-perkataan yang ibu dia tekankan. So, dia memahami benda-benda begitu. Kita beralih pula kepada rancangan jangka panjang dalam bahasa ekspresif. Yang pertama iaitu penggunaan 2 hingga 3 patah perkataan secara konsisten. Ini merujuk kepada komunikasi harian. Kanak-kanak boleh menggunakan sekurang-kurangnya 100 hingga 200 patah perkataan dalam komunikasi harian. Sebagai contoh, nak susu, nak makan, saya nak makan, saya nak main bola, ataupun kata ganti nama diri, saya, kamu, kami. Seterusnya kata kerja iaitu bermain, berlari dan sebagainya. Yang kedua, mengenali warna asas, iaitu kanak-kanak boleh mengenali salah satu warna asas. Warna asas merujuk kepada hijau, kuning dan merah. Kanak-kanak ini boleh mengenali salah satu warna asas iaitu hitam dan hijau. Yang ketiga, memahami arahan yang diberikan, iaitu kanak-kanak boleh memahami arahan yang diberikan dan menuruti arahan tersebut. Sebagai contoh, ibunya memberi arahan untuk mengambil baju dan kanak-kanak tersebut mengikuti arahan tersebut dan mengambil baju tersebut. Yang keempat iaitu ekspresi muka, iaitu menggambarkan, kanak-kanak ni menggambarkan ekspresi muka yang betul jika menyediakan suatu perkara dan berserta dengan bahasa tubuh. Contohnya, kanak ini menunjukkan gerak tubuh tidak mahu akan sesuatu perkara, contoh tidak mahu makan. Yang kelima iaitu kebolehan menyanyi. Kanak-kanak boleh menyanyikan lagu ABC sehingga setengah saja ABC dan juga lagu Twinkle Little Star. Baik, seterusnya rancangan jangka panjang, iaitu dari segi pertuturan, Haura ni boleh menyebut sesuatu perkataan dengan menggunakan intonasi dengan betul mengikut situasi. Seperti contohnya kalau dia cari bola dia, nanti dia akan tanya, mana bola Haura ni? Macam tu. Yang kedua adalah kanak-kanak boleh menggunakan ayat mudah antara 2 hingga 3 perkataan. Contoh dia akan tanya, mana buku Haura? Macam tu. Yang ketiga, kanak-kanak boleh memahami dan memberi respon kepada arahan yang mudah lah. Dari segi contoh kalau kita suruh, Haura tolong buka pintu, so dia akan respon benda tu. Dia pergi kat pintu and then dia akan buka pintu. Yang keempat, kanak-kanak boleh menyebut huruf konsonan dengan seperti huruf T ataupun P. Contohnya kalau macam tadi kita akan sebut, Haura tolong tutup pintu ataupun tolong buka pintu. Okay. Dia akan cakap, Haura tutup pintu So dia tahu menyebut huruf konsonan T ataupun P. Yang last sekali, kanak-kanak boleh menunjukkan minat terhadap lagu, cerita dan perbualan yang khas. Yang seterusnya ialah rancangan jangka panjang kognitif. Kanak-kanak dapat menyelesaikan aktiviti dan arahan yang diberi seperti menepuk tangan atau high five. Seperti contoh, selepas Haura dapat menyelesaikan arahan dan aktiviti, maminya Haura akan high five. Seperti contoh, high five mami, dan Haura akan menunjuk tapak tangan untuk high five. Seterusnya ialah rancangan sesi aktiviti dapat memadamkan gambar yang sama dan bentuk. Haura dapat mengikut arahan seperti bertolak, kontak dan kamus bergambar. Kanak-kanak yang ketiga, kanak-kanak dapat bentuk dan warna bahagian untuk membentuk suatu keseluruhan. Seperti contoh, permainan blok. Bahan yang digunakan ialah pen, kertas dan segitiga. Segitiganya akan masuk mengikut dan kad yang berwarna asas seperti merah, bentuk yang tepat. Yang keempat ialah memahami konsep nombor. Haura dapat memberikan nombor dan sebutan 1 hingga 10. Seperti ianya akan menunjuk nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Seterusnya, rancangan jangka panjang komunikasi sosial. Yang pertama, memulakan interaksi. Ia menunjuk kepada objek atau menarik tangan ibu untuk tunjuk minat. Contohnya, Haura minat dan suka bermain bola dan Haura ajak ibu bermain dengannya. Yang kedua, memberi respon.
Haura faham dan menoleh apabila namanya dipanggil ibunya dan akan mengikut segala arahan yang diberikan ibunya. Contohnya, ibunya bagi tahu Haura jangan buat itu, dia akan berhenti dan akan cakap, "Sorry ibu, sabarlah ibu." Yang ketiga, menggunakan komunikasi bukan verbal. Haura faham dan boleh melakukan high five apabila disuruh. Yang keempat, perkongsian perhatian. Haura suka berkongsi mainan dengan saudaranya. Haura juga boleh bercerita lebih daripada 2 patah perkataan kepada ibunya mengenai aktiviti pada hari tersebut. Yang kelima, menggunakan perkataan untuk tujuan sosial. Haura juga boleh faham perkataan seperti esok, hari ni dan semalam. Contohnya esok, Haura nak duduk dengan nenek. Okey, baiklah. Rancangan sesi aktiviti itu mendengar. Pertama sekali, tajuk dia. Apa yang kita kena buat iaitu bunyi siapa itu. Objektif dia adalah merangsang kepekaan bayi terhadap bunyi. Untuk apa? Untuk galakkan bayi memberi tindak balas terhadap suara. Okey, apa bahan yang kita perlu buat dan kita perlu ada? Pertama sekali ialah mainan berbunyi, iaitu rattle ataupun locek. Lagi, lagu dan bunyi haiwan ataupun suara ibu ataupun mereka. Apa aktiviti yang kita perlu buat? Iaitu, pertama sekali kita panggil nama bayi dengan nada yang lembut. Seterusnya, perkenalkan satu demi satu dan perhatikan reaksi bayi. Contohnya ataupun pusing kepala, senyum ataupun fokus. Lepas itu, ulang bunyi untuk pastikan respon dan akhiri dengan pujian atau pelukan. Sekiranya bayi memberi respon dengan terhadap bunyi, dan kita mestilah akhiri dengan pujian dan pelukan. Dan 4 penilaiannya adalah bayi memberi respon kepada bunyi sekurang-kurangnya 1 bunyi. Dan bayi menunjukkan minat atau perhatian. Seterusnya kita pergi kepada rancangan sesi aktiviti pada bahagian bahasa reseptif. Okey, aktiviti yang akan dijalankan iaitu pengenalan objek ataupun haiwan melalui gambar. Okey, objektif dalam sesi aktiviti ini kita nak kanak-kanak dapat menunjukkan gambar berdasarkan soalan mana satu. Okey, untuk aktiviti ini langkah pelaksanaan dia, guru tunjuk 3 gambar, contohnya kucing, burung ataupun gajah. Dan guru bertanya kepada kanak-kanak tersebut mana satu burung. Kanak-kanak tersebut perlu menunjukkan gambar yang betul. Dan ulang dengan pelbagai set gambar. Jadi dekat sini bila kanak-kanak dapat menunjukkan burung pada gambar yang betul, kita dapat mengenal pastilah bahawa kanak-kanak tu mengenal mana satu burung, mana satu kucing ataupun gajah. Bukan sahaja mengenal pada rupa tapi dia juga mengetahui iaitu gambar haiwan tu adalah gambar gajah. Dan guru boleh mengulang dengan pelbagai set gambar, contohnya buah-buahan ataupun sebagainya lah. Dan untuk aktiviti ini, bahan bantu yang diperlukan adalah kad gambar haiwan ataupun objek harian yang perlu digunakan. Seterusnya, rancangan sesi aktiviti untuk konteks bahasa ekspresif, iaitu permainan saya makan apa. Objektif permainan ini ialah untuk menggalakkan kanak-kanak ini menyebut sekurang-kurangnya 2 jenis makanan. Yang kedua, kanak-kanak boleh menggunakan ayat ringkas seperti saya suka nasi. Bahan yang diperlukan, kad gambar makanan, iaitu nasi, roti, susu, buah atau lain-lain lah. Yang kedua iaitu makanan mainan ataupun plastik macam replika itu. So, langkah aktiviti yang pertama, guru menunjukkan gambar kad makanan dan sebut nama makanan. Contohnya, guru menunjukkan gambar nasi. Yang kedua, guru minta kanak-kanak untuk ulang dan pilih makanan kegemaran mereka. Yang ketiga, galakkan kanak-kanak ini untuk bercakap iaitu membina ayat. Contohnya, mereka telah memilih makanan kegemaran dan galakkan mereka untuk bercakap, saya suka roti, saya nak susu, saya nak buah, saya nak makan buah. Sebagai penutup, galakkan kanak-kanak untuk ulang nama makanan tersebut.
Jika mereka berjaya atas cubaan untuk bertutur, berikan mereka pujian. Sebagai penilaian, guru akan dengar dan catat sebutan dan ayat ringkas yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada rancangan sesi aktiviti bahagian pertuturan. Okey, aktiviti ini dinamakan Itu Bunyi Apa. Okey, aktiviti ini berfokuskan perkembangan ataupun pertuturan dan komunikasi awal kanak-kanak. Tempoh sesi adalah sebanyak 10 hingga 15 minit. Tema yang diberikan adalah haiwan di ladang. Objektif aktiviti ini adalah kanak-kanak dapat mengenal pasti atau menyebut nama haiwan yang biasa kita dengar seperti lembu, kambing, itik dan sebagainya. Nombor 2, kanak-kanak dapat meniru bunyi haiwan tersebut. Yang ketiga, kanak-kanak boleh membina ayat mudah seperti ini ayam ataupun lembu makan rumput. Langkah-langkah dia adalah guru memainkan bunyi haiwan, contoh dia miau, gung-gung, mu. Contohlah itu antara bunyi haiwan yang guru akan cuba mainkan dan kanak-kanak akan cuba meniru haiwan tersebut dan teka itu adalah haiwan apa. Yang nombor 3 adalah guru tunjuk gambar haiwan yang sepadan dengan bunyi tersebut. Daripada aktiviti ini kita dapat merumuskanlah bahawa aktiviti ini dapat menggalakkan perkembangan pertuturan awal kanak-kanak melalui sebutan perkataan asas berkaitan dengan haiwan tersebutlah. Dan mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan menyokong untuk kanak-kanak meniru, menyebut dan berkomunikasi dengan yakin. Yang seterusnya ialah rancangan seksi aktiviti kognitif. Tajuk aktiviti seperti padankan bentuk dan warna. Objektif ini dapat membantu kanak-kanak mengenal dan membezakan bentuk dan warna. Masa yang diambil ialah 15 minit hingga 30 minit. Bahan yang diperlukan ialah kad gambar bentuk bulat, segitiga dan segi empat. Dan kad yang berwarna asas seperti merah, biru, kuning. Pengenalan seperti contoh, guru atau ibu bapa menunjuk dan sebut setiap bentuk dan warna. Dan aktiviti ini, kanak-kanak perlu memadankan kad bentuk dan kad warna yang sepadan. Seperti guru memberi arahan. Cuba haura mencari bentuk bulat dan kanak-kanak akan menunjukkan. Dan mengulang semula nama dan bentuk dan warna. Seterusnya, rancangan sesi aktiviti komunikasi sosial. Tajuk aktiviti ialah berpura-pura berbual di telefon. Objektif aktiviti ini ialah memastikan kanak-kanak dapat mengembangkan kemahiran komunikasi sosial pragmatik dengan menikmati perbualan seperti berpura-pura berbual di telefon. Masa yang diambil ialah 5 hingga 10 minit. Bahan yang digunakan telefon mainan atau objek yang boleh dijadikan telefon, contoh blok mainan Lego atau kertas yang dilipat seperti telefon. Pengenalan, guru terangkan cara memegang telefon dengan betul dan cara bercakap. Aktiviti utama memberikan telefon mainan itu dan berpura-pura telefon kanak-kanak itu. Selain itu, guru juga beri arahan seperti menggalakkan anak-anak untuk berbual dengan orang lain. Penutup minta kanak-kanak itu mengetahui perbualan tersebut sambil membalas percakapan atau pertanyaan. Contohnya, cuba haura pula tanya dekat nenek, nenek sihat, nenek dah makan ke belum? Cuba buka. Mama ni tak ada pun. Apa? Oksigen lah. Kasih je. Boleh? Boleh. Tapi Mami nak yang big boleh? Mungkin habis. Tapi Mami punya small.